Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Afiq Iqbal bin Zaiful dari TV PSS Kamisi Sibu. Pada hari ini, kami berbesar hati menerima kunjungan yang berusaha pengarah JAIS Sarawak ke sekolah kami. Terima kasih Tuan kerana sudi meluangkan sedikit masa bersama TV PSS SK Agama Sibu untuk temu bual ringkas ini. Sebagai permulaan, bolehkah Tuan kongsikan tujuan utama lawatan Tuan ke SK Agama Sibu pada hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak TV PSS Sekolah Kebangsaan Agama Majlis Islam Sibu pada pagi ini. Terima kasih kerana sudi menemu ramah saya untuk sempena dengan lawatan saya ke Sekolah Agama Majlis Islam Sibu. Tujuan lawatan ini adalah sebagai satu lawatan kerja. Yang penting ialah untuk memastikan hubungan di antara pihak Majlis Islam Sarawak dan Jabatan Agama dengan pihak sekolah dalam memastikan dari segi kemajuan dan pencapaian sekolah dapat dipertingkatkan secara bersama. Dan lawatan ini juga untuk meninjau perkembangan sekolah supaya kita dapat melihat secara dekat apakah masalah-masalah dan isu-isu yang berlaku di sekolah supaya kita dapat mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap perkara-perkara yang perlu diambil kita perhatian. Apakah harapan Tuan terhadap perkembangan sekolah-sekolah agama di Sarawak pada masa terkini? Saya berharap supaya sekolah-sekolah Majlis Agama Islam dapat dipertingkatkan bukan hanya dari segi prasarana tetapi juga dari segi pencapaian pelajar, dan saya melihat perkembangannya adalah baik. Dan sebagai contoh, sekolah Agama Sibu ini merupakan bagi keputusan ujian penilaian kelas KAFA UPKK pada tahun 2025 berada pada kedudukan yang kedua. Pencapaian-pencapaian beginilah yang kita harapkan kepada sekolah-sekolah agama Majlis Islam Sarawak, yang kita harapkanlah daripada sekolah-sekolah Majlis Islam Sarawak. Apakah pandangan Tuan terhadap usaha dan pencapaian warga SK Agama Sibu, murid SK Agama Sibu? Sebagaimana yang saya telah jelaskan tadi, pencapaian sebagaimana yang telah dijelaskan oleh guru besar sekolah ini, Sekolah Agama Sibu, di mana perkembangan ataupun pencapaian sekolah ini amat menggalakkan, dan sama ada dari segi kurikulum ataupun dari segi co-kurikulum. Terima kasih Tuan atas kesediaan meluangkan masa bersama TV PSS Kamisi Sibu. Semoga lawatan ini membuat manfaat dan menjadi pemakin kepada kecemerlangan warga sekolah. Terima kasih.